jantan lah kemalangan macam ni. Kita kena hadapi jantan lah. Aku dah bawa motor 10 tahun tak pernah kemalangan. Lapan 20. Awal aku fikir lagi. Aduh. Kan sekolah dah masuk kan. Sekolah dah bermula minggu ni. Sebab tu lah. So pada adik-adik semua yang masih lagi bersekolah, selamat menyambut hari sekolah. Kalau buat laju pun tak boleh lah guys. Yang ni slow sangat. Ingatkan aku yang paling slow. Ada lagi slow rupanya. Sebab Allah, tapi light rosak pula. Aduh, daripada semalam lagi rosak. Alah. Ini tapi light semalam dah rosak. Ini rosak lagi. Memang bersilang-silang lah kalau nak minta jalan. Aduh lah. Saja rosak ke macam mana? Jarang situ rosak tapi light. Slow lah pula. Alahai. Cepat sikit boleh tak? Cepat sikit boleh tak? Boleh tak? Cepat sikit. Ahuu. Alamak, lori kalau sangkut situ memang tak boleh gerak lah kita. Tak cukup jalan. Lori tu kalau masuk situ memang tak boleh gerak weh. Bapok lah jam. Welcome to Kota Kemuning. Pagi-pagi sini memang macam nak pagi. Ni jam. Malam tadi sini pun jam juga weh. Pasal ada polis buat roadblock. Takkan roadblock pagi juga. Cuma kadang-kadang ada accident, kadang-kadang ada kereta rosak. So tapi ni tak ada rosak pun jam juga. Saya ramai duk lalu jalan ni. Daripada Kapal Lombong, daripada Jalan Kepun nak ke arah Shah Alam, KL. Sudah aku jadi kepala ular. Belakang dia tu pula. Berani nak buat laju tengah-tengah. Ada orang bawa sampai 70 tengah-tengah ni. Aku tak cakap, oi, tak berani lah aku buat laju. Dia buat dia kali ni. Apa ni? Kita biasa pakai baju biasa je kan. Kadang baju windbreaker, seluar jean, kasut. So aku dah melalui bertahun-tahun dah pergi kerja macam ni. So aku realise satu benda, ya, kita sebenarnya miss something yang penting sebagai penunggang motosikal, iaitu riding gears. Sebenarnya riding gears ni semua motor kena ada, semua motor kena pakai. Walaupun motor skuter ke, motor gapjai ke, motor superbike ke, serupa bike ke, naked tak naked ke, semua kena pakai riding gears. Sebab potensi untuk kita jatuh tu tinggi sebab kita dua tayar kan. Tak termasuk masalah-masalah mekanikal yang menyebabkan kita jatuh. Ada banyak sebab lain yang kita boleh jatuh. Jadi aku dah kena benda tu tahun lepas. Aku tapi kemalangan, nak kata sikit tak juga tau, pasal aku jatuh ke depu tau. Oleh sebabkan kita tak pakai riding gears. Sebenarnya untuk riding gears setakat windbreaker tak cukup guys. Sebenarnya kita kena ada protector untuk bahagian joint. Dan sekarang aku pakai knee guard. Kiri kanan aku pakai seluar jeans lah. Lagi bagus pakai seluar yang riders yang jeans tu, yang ada padding tu. Aku ada juga seluar tu, kadang aku pakai protector lah. Macam aku punya jaket ni memang dah ada protector. Ada elbow, ada chest, ada back protector, ada shoulder protector. So nak kata lengkap tu tak ada lengkap, tapi at least ada untuk sebab aku jatuh masa tu dekat bahagian
shoulder. So shoulder aku ada protector, belakang aku ada protector. So kalau ikutkan aku tak pakai protector belakang dengan shoulder, aku rasa aku luka lagi dekat bahagian badan. Sebab aku jatuh belah kanan. Faham tak? So naik kat cai je. Naik kat cai. Kau naik superbike aku tak tahu lah apa impact dia kan. Kelajuan tak laju mana, 60 je. 60 kan aku jatuh. So aku ambil pengajaran, tak kisahlah motor apa pun, pakailah protecting gear. Malu tak malu, peduli kau kata orang, pergi mampus. Pakai sekarang pergi mampus lah. Kita pakai protecting gear. Glove kalau boleh pakai. Masa tu aku tak pakai glove sebab tangan aku tak kena, tak pegang tak, sebab aku jatuh ke kanan. So tapak tangan aku tak terlibat lah. Kalau terlibat maybe luka gila lah. So bahagian joint kena protect. Okay, korang boleh pakai windbreaker, tapi make sure windbreaker yang ada padding. Aku ada beli tau windbreaker dekat Shopee yang ada padding. Jangan tak pakai lah. Minggu lepas aku dah pakai. So ada padding. So kau tak adalah terasa macam pakai suit pula So kau boleh pakai windbreaker yang ada padding. Ada jual. Kalau nak aku boleh share nanti. So at least bila korang hadapi masalah jatuh apa, impact tu kurang lah. Nak kata aku tak rasa langsung, tipu lah. Walaupun aku jatuh ada protector, tapi still rasa impact tu. Tapi at least aku tak luka lah. Tapi itulah aku silap masa tu. Aku pakai seluar biasa je. So kena lutut, aku mendaratkan lutut guys atas jalan. Jalan kerajaan 60 km sejam. Kau bayangkan macam mana dia impact dah. Jadi aku decide aku pergi kerja. Guys, waktu pergi kerja adalah waktu yang sangat-sangat senang untuk kemalangan guys. Serius aku cakap. Kau setakat pergi kedai tak ada masalah. Pergi kedai ke, pergi taman rumah sebelah ke, tak ada masalah. Tapi kalau kau pergi kerja, macam aku 30 km jarak, masuk highway, keluar highway, masuk jam, jalan jam, lagi senang kau kena kemalangan guys. Serius juga. Banyak faktor yang kau akan kena yang kau tak akan expect kemalangan. Selain daripada motor dan kereta yang lalai, kita lalai. Kita maybe tak lalai, tapi ada benda yang melalaikan kita. Yang kau pergi kerja sekarang ni, lagi senang kau kemalangan. Lagilah kau kena pakai riding gears. Aku cakap aku dah ambil pengajaran dah. Bila tak kena, kita macam ketawa orang lah. Bila kita tak kena. Tapi bila kita dah kena, kita ganggu orang. Luka macam mana pun, kecil macam mana pun. Tapi sampai sebulan sembahyang saya ingat satu penyesaan. Jadi orang pakai riding gears. Aku tak bahasa, tapi aku beritahu experience aku supaya korang macam, sebab korang tak kena lagi, korang boleh gelakkan aku. Korang nak keselesaan, betul tak? Aku dah bawa motor 10 tahun, tak pernah kemalangan. Itulah aku nak try cakap sebelum aku accident. Serius. Itu aku try cakap sebelum aku accident. Aku pakai windbreaker seluar jean. Macam tu je. Windbreaker seluar jean, kasut. Itu pun kalau raja pakai. Kalau tak raja pakai slipper je, slipper Jepun. Oh, cakap korang. Itulah yang aku try cakap. Itulah aku try cakap korang. Tak pernah kemalangan, tiba-tiba kena. Oh, kau tahu betapa pentingnya riding gears. Helmet tak kisah, helmet full face lagi bagus. Kau sabar boleh tak sikit lah kau ni. Kau dah salah jalan, nampak tak? Kau pergi kerja lagi lah senang terdedah dengan kemalangan. Bukan pergi ride je saja kau pakai protecting gear, pergi kerja pun kena pakai protecting gear. Benda-benda ni mengisafkan. Kita pun hari-hari tengok apa impact
bila dah kemalangan, dekat atas jalan kita boleh tengok sekujur tubuh. Hari-hari kan kita tengok kan, kita rasa insaf dah, tapi kita tak sedar yang maybe kita pun akan kena. Tak payah fikir pasal yang teruk-teruk lah, fikir pasal ringan-ringan je, jatuh bodoh je. Kau bawa naik motor, kau jatuh dalam kelajuan 30-50 km sejam lah, itu je. Itu saja kau jatuh. Apa yang kena dulu? Maybe tangan, maybe lutut, maybe bahu. Bayangkan kita tak ada benda yang tahankan bahagian kita tu. Sakit, memang sakit. Luka kecil pun sakit guys. Biasalah jantan. Kan orang kata jantan lah, kemalangan macam ni kita kena hadapi. Jantan. Kau jantan kau makan nasi pakai pakai straw je nanti kan. Tu jantan lah tu. Aduh makan nasi pakai straw jantan. Tak nak aku dia. Boleh lah. Bang pakai S5 bang, kena pakai protector bang. Jangan pakai slow track bang. Tak kena lagi tak apa. Orang kata bila kita nak ujian ni, Allah sayang kita. Betul tak? Bila kita tak dikenakan ujian, sebenarnya Allah try lupakan kita. Bukan try, maybe Allah macam alah aku bagi pahala kat dia. Kita diberi ujian untuk diberikan pahala. Baik, sebenarnya bila Allah kenakan kemalangan ataupun ujian kecil, sebenarnya Allah sayang dengan kita supaya suruh dia ingat kita. Suruh dia ingat kita, ya Allah sakitnya ya Allah, tak sakit lah baru kita ingat Allah kan. Sebab Allah ingat pada kita. Sebenarnya kita bila kita rasa senang, tak pernah kemalangan. Contoh 10 tahun ni motor, 20 tahun ni motor tak pernah kemalangan. Bukanlah aku kata kita kena kemalangan guys. Itu bukan macam tu maksud aku. Even jalan motor yang aku lalu sana ni pun boleh accident guys.